Okay guys, bila apa nampak DK pakai baju biru ni, inilah baju kerja DK. Yang ini hari ini DK dah tukar minyak hitam untuk wash 150 Formica Rosa. Ataupun dia punya kod dia FR 150. Slipper clutch 150. Dia tak tulis apa ni wash kat sini, dia tulis Formica Rosa FR 150. Tapi kat sini tulis wash. Yang ni akan dapat sekali. Nampak cantik tak dia boh? Elok tak? Jaga ni, dia jaga ni elok Okey, bakul dia memang cun. Okey, sekarang ni DK nak masuk minyak enjin MO2 1040 1200 ml. Sebab enjin ni menggunakan 1200 ml. Jadi DK akan menggunakan minyak enjin ni. Yang ni kira first oil change first oil change. Lepas settle tukar minyak ni, nanti kita akan buat review macam mana keadaan performance motor ni dengan menggunakan minyak MO2. Okey, jom tukar minyak. Tu je tukar minyak, buka asu, settle dah buka kan. Saiz 17 inci. Sorry, 17 mm. 17 inci, kalau inci US. Okey. Enjin kalau tengok pun lebih kurang macam nak sama enjin RS. Tapi yang ni DK bawa asal sunyi dan senyap sikit lah. Short sikit bawa motor ni. Alright. Jom kita layan dulu. Lak paling betul. Okey. Kita tukar minyak enjin hari ni. Lepas tu kita ronda pusing satu dunia terbaik.